Ramai yang suruh saya spill apa yang jadi dekat satu butik perfume. Alah, satu butik perfume yang agak besar, terkenal dekat Pavilion masa tu. Saya pergi dengan owner perfume Sensisis dan juga owner perfume High Notes. Toro is owner brand perfume. So perbualan kami adalah semuanya pasal top note, pasal fragrance, pasal bau dia macam ni macam tu. So akan banyak perbincangan bila kita bau sesuatu perfume. Masa kita orang pergi tu, kita orang memang masa tu macam kita orang daripada tempat lain. Maksudnya kita orang masuk, masa tu kita orang masuk LV kot. Lepas masuk LV just tengok-tengok je. LV diorang treat sangat bagus. Aku boleh cakap LV Pavilion sangat-sangat bagus. Diorang punya treat very good. And then after that berjalanlah pergi ke yang korang tahu tu lah, yang saya buat POV kan itu. Dekat situ kita orang bertiga. Masa tu kita orang bertiga, saya, Sensisis and High Notes. Booth dia macam kita kena masuk selangkah je, kita dah sampai dekat tempat bau-bau perfume dia tu. Saya pun bau. And then saya asking my friend lah, Putri, owner Sensisis, Put, yang ni bau macam yang mana? Yang mana? Kita orang memang keep cakap macam tu lah, macam ni bau yang ni ni bau macam mana? Dia punya promoter ni, mokcik yang dah on the way nak, dia macam keep pressure tau dekat sebelah sini. Saya membelakangkan promoter itu. Dekat tepi saya dengar lah, dekat telinga saya macam, ya nak apa, ya nak apa, ya nak apa. Dia repeat banyak-banyak kali. Dia menekan-nekan, ya nak apa, ya nak apa, ya cari apa, ya nak apa, ya cari apa. So masa tu saya pun cakap, have a look first, thank you. Lillahi ta'ala, itulah ayat saya. Saya cakap, have a look first, thank you. Tapi nada saya agak intense lah waktu itu, macam have a look first, thank you. Macam tu. Saya macam dengar lah ada bisikan macam suara tu slow je. Tapi saya macam husnuzon, tak apalah, biarlah, kita orang tengah berbincang ni, kita orang tengah bercakap. Saya macam okey, tak apalah husnuzon. Borak-borak kita orang keluar. Lepas tu si Putri tu dah macam, aku menggigil ni, aku geram ni. Putri cakap macam tu. Saya cakap, kenapa? Tadi Syah pun dengar juga ada something dia cakap, tapi malas nak kisah, takut salah dengar Syah cakap macam tu. Macam rupanya sombongnya dia cakap macam tu. Dia cakap sombongnya, kau dah lah menekan-nekan. Lepas tu orang dah cakap macam have a look first, thank you. Kau boleh cakap sombong. Aku macam makcik ni depan tu ada butik Mansera dengan ada lagi satu perfume, saya lupa. Dia pandang je kita orang. Dia pandang dengan muka bengis, dengan muka yang annoying macam ni. Sumpah, saya ada bukti, saya ada gambar. Dia memang pandang yang macam memang tak puas hati. Sebab tu lah kalau tengok dekat video TikTok previous saya ada buat, kita orang ada buat POV itu. Itulah sebabnya, bagi orang space dekat situ, jangan pressure. Kita pun berniaga, kita pun buka booth. Kalau dia nak, dia akan tanya kita.